Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan melihat perkembangan terkini mengenai perkara yang sangat dinantikan oleh ramai rakyat Malaysia ketika ini, iaitu pengumuman rasmi berkaitan pembayaran sumbangan tunai rahmah atau STR Fasa 2. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri yang semakin hampir, ramai penerima kini tertanya-tanya bilakah pengumuman rasmi mengenai tarikh semakan dan juga tarikh pembayaran akan dibuat. Perkara ini menjadi perhatian kerana bantuan kewangan seperti STR sering membantu rakyat membuat persiapan menjelang musim perayaan. Jika kita melihat kepada corak pembayaran bantuan kerajaan sebelum ini, kebiasaannya pembayaran akan dibuat sekitar 2 minggu sebelum sesuatu perayaan besar. Disebabkan itu, ramai yang menjangkakan pembayaran STR Fasa 2 juga akan berlaku dalam tempoh yang hampir dengan sambutan Hari Raya tahun ini. Berdasarkan jangkaan semasa, pengumuman rasmi melalui kenyataan media dijangka akan dikeluarkan dalam lingkungan 9 hingga 15 Mac. Dalam tempoh inilah kebiasaannya pihak kerajaan atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan memaklumkan secara rasmi mengenai tarikh semakan kelayakan serta tarikh pembayaran kepada penerima. Perlu difahami bahawa apabila kenyataan media dikeluarkan, ia tidak bermaksud pembayaran akan dibuat pada hari yang sama. Sebaliknya, kenyataan tersebut hanya memaklumkan tarikh rasmi pembayaran yang akan bermula tidak lama selepas itu. Dalam kebanyakan situasi sebelum ini, pembayaran biasanya bermula sekitar 1 hingga 2 hari selepas kenyataan media diumumkan. Terdapat juga persoalan sama ada pembayaran STR Fasa 2 berkemungkinan bermula sekitar pertengahan Mac. Perkara ini sebenarnya tidak mustahil kerana sebelum ini banyak bantuan kerajaan mula dibayar pada hari Isnin bagi memudahkan proses pengkreditan ke akaun bank penerima. Sekiranya pembayaran benar-benar bermula sekitar pertengahan Mac, ada kemungkinan sebahagian penerima akan menerima bayaran sebelum Hari Raya, manakala sebahagian lagi mungkin menerimanya selepas perayaan bergantung kepada jadual pengkreditan bank masing-masing. Bantuan ini sememangnya amat dinantikan oleh ramai rakyat, khususnya golongan pekerja sektor swasta. Ini kerana kebanyakan pekerja swasta biasanya hanya menerima gaji pada hujung bulan, sedangkan perbelanjaan untuk persiapan Hari Raya perlu dilakukan lebih awal. Untuk makluman, semakan status STR biasanya boleh dibuat melalui portal rasmi MySTR yang dikendalikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Apabila sistem semakan dibuka nanti, penerima boleh melihat status kelayakan serta maklumat pembayaran secara terus melalui akaun masing-masing. Bagi penjawat awam pula, sebahagian daripada mereka mungkin tidak terlalu bergantung kepada pembayaran STR kerana terdapat bantuan khas kewangan lain yang diberikan oleh kerajaan kepada kumpulan tersebut. Namun bagi kebanyakan rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bantuan STR ini sangat membantu untuk menampung sebahagian keperluan menjelang musim perayaan. Justru buat masa ini, orang ramai disarankan supaya terus menunggu pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan. Dalam tempoh sekitar 9 hingga 15 Mac ini dijangka akan ada kenyataan media yang akan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai tarikh semakan dan juga jadual pembayaran STR Fasa 2.